Sebuah cerita kisah seorang insan guru hebat, antara yang terhebat. Riwayat dan hikayat sebagai kenangan terindah, juga pedoman untuk semua. Dan sebuah harapan, seperti itulah perjuangan pejuang pendidikan. Dilahirkan di kampung tepi sungai pada 28 April 1966. Ayahanda Haji Yusof bin Abdul Rahman merupakan seorang guru sekolah agama, manakala ibunda Hajah Maryam binti Haji Ahmad Saleh merupakan suri rumah sepenuh masa. Beliau merupakan anak keempat daripada 6 orang adik-beradik yang terdiri daripada seorang lelaki dan 5 orang perempuan. Abangnya yang sulung merupakan seorang teknisian JKR. 3 orang daripada adik-beradik yang perempuan adalah guru, manakala yang bongsu merupakan seorang pensyarah di USM. Tanggal 22 November 1963, Puan Hakimah melayari bahtera dengan jejaka pilihan hati Razali bin Mamat. Ikatan pernikahan ini telah dikurniakan 2 orang cahaya mata. Anak sulung diberi nama Muhammad Hakimi, merupakan lepasan ijazah UiTM, ijazah sarjana muda sains statistik. Kini bekerja sebagai eksekutif profesor di Selangor. Manakala anak bongsu Muhammad Nu'man sedang menyambung pengajian ijazah di Uniza Terengganu. Untuk murid dan guru, sebab ibarat anak dan ibu, begitulah ikatan antara aku dan guruku, dan tak ada yang dapat memisahkan itu. Membesar sebagai gadis desa yang penuh dengan adab dan sopan, mula melangkau alam persekolahan di sekolah rendah berhampiran kediaman ibu ayah di Sekolah Kebangsaan Tanah Merah 1 pada tahun 1973 sehingga 1978. Selesai di peringkat rendah, beliau meneruskan langkah ke SMK Datuk Mahmud Paduka Raja pada tahun 1979 sehingga 1981. Tidak betah menunggu masa, beliau terus berjuang menuntut ilmu di SMK Teknik Terengganu pada tahun 1982 sehingga 1983. Seterusnya, beliau telah melanjutkan pelajaran peringkat diploma pengurusan di ITM dari tahun 1986 sehingga 1989. Pencarian ilmu tidak terhenti di situ. Pada tahun 2012, beliau telah menyambung ke peringkat ijazah dalam bidang pengajian bahasa Melayu di IPJ Sultan Mizan, Terengganu. Memulakan perkhidmatannya sebagai seorang pendidik di SMKA Nahdlatul Ulum di daerah Jeli, Kelantan bermula 1992 sehingga 2002. Seterusnya di SMU As-Sabirin Ailanas, Jeli, Kelantan. SK Jeli 2 bermula 2003 sehingga 2012. Dan akhirnya di Sekolah Kebangsaan Bukit Gaden bermula 2013 sehingga 2025. Hasil daripada sumbangan beliau dalam bidang pendidikan, beliau telah dianugerahkan anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 2012 dan 2017. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pihak sekolah dan jabatan mengucapkan selamat bersara kepada Kak Mah. Semoga dengan persaraan ini Kak Mah akan lebih sukses, lebih ceria, lebih bahagia bersama dengan keluarga
dan didoakan semoga Kak Mah sihat-sihat sentiasa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Nur Azizah binti Muhammad Nur, PK Pentadbiran SK Bukit Gading, ingin mengucapkan selamat bersara buat Kak Mah. Semoga Kak Mah sentiasa sihat sejahtera selama tempoh persaraan dan mempunyai lebih masa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mempunyai lebih masa bersama keluarga. Selamat bersara Kak Mah. Assalamualaikum, saya Nordin Berawi, PKN Sekolah Kebangsaan Bukit Gading, mengucapkan selamat bersara kepada Puan Hakimah binti Yusof. Moga ceria dan sihat selalu dan dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Amin. Assalamualaikum. Selamat bersara Kak Mah. Semoga Kak Mah bahagia dunia dan akhirat, diberkahi dengan kehidupan yang bahagia di samping keluarga dan anak-anak. Semoga Kak Mah terus sukses walau di mana juga Kak Mah berada. Terima kasih. Kini, setelah 33 tahun bergelar sebagai seorang guru, Puan Hakimah memohon untuk mengundurkan diri. Kesedihan tidak dapat diucapkan. Dunia seakan terhenti. Kelam, perik, pedih, menghimpit hati. Pastinya selepas ini beliau ingin mengambil peluang untuk berehat dan menghabiskan sisa waktu bersama keluarga. Doa jua dipanjatkan ke hadrat ilahi agar ukhuwah yang terjalin akan tetap utuh dan tidak terhenti setakat ini sahaja. Terima kasih diucapkan atas segala pengorbanan, jasa tak terbandingkan. Berdayung sampan ke tanah Semenanjung, hendak membeli tikarlah rotan. Budi dikenang, bakti disanjung, kekal subur dalam ingatan. Selamat bersara Puan Hakimah binti Yusof.